Sebenarnya ada satu perkara yang Mak perlu beritahu kau. Maaf. Dia letakkan kapas di tapak tangan heroin. Kemudian pandang mata dia yang tertutup rapat. 198. Bila kira sampai 3. Mata heroin yang cerah akhirnya terbuka. Ucapkan ayat yang dia tunggu-tunggu. Kau tak boleh tipu Jiang selama-lama. Apa maksud kau? Ye Jing Feng ni kau tak boleh handle. Kau panggil Juji keluar. Kau tak tahu ke Juji tak minum kopi? Dah lama bersama dia tak tahu ke? Dia tak minum kopi ke? Dia mabuk kalau minum kopi. Nampaknya kau pun tak berapa kenal pasangan kau. Asyik suruh Juji keluar selesaikan masalah kau. Bila kau mula tahu semua ni? Ini rahsia antara aku dengan dia, kau tak perlu tahu. Aku cuma tahu kalau Juji dia dah lama tahu. Tulisan darah di belakang mayung ni pembunuh tulisan darah ke? Jangan ambil alih badan dia, lepaskan dia keluar boleh tak? Aku ambil alih badan. Memang punya aku. Budak tu suka pakai scarf buat aku penuh gatal-gatal. Aku tak marah dia, dia pura-pura jadi aku cium kau. Lepas tu buat aku kena pukul dengan kau, aku pun tak marah dia. Aku takut ambil alih badan. Cie. Kau tahu tak dia kata nak tulis nojel pasal aku. Sebenarnya dia tulis pasal dia sendiri. Dia kata tulis aku siasat kes tapi sebenarnya dia tulis dia siasat kes. Lepas tu herunnya kau. Aku tak tahu korang berdua ni akan bersama kita. Tolong panggil Juji keluarlah. Bukan aku panggil dia Teres Kiliar. Budak tu suka sembunyi dalam perpustakaan. Perpustakaan apa tu, panggil dia keluarlah. Aku pantak pernah pergi sana kalau biasa macam mana. Biasanya aku tidur baru dia keluar tapi malam ni tak boleh. Malam ni aku nak tengok bola. Nak tengok bola lagi? Malam ni ada EPL. Bukan tak ada cara. Masa tolong aku tangkap serangga dulu bukannya kau cium aku. Budak tu terus keluar. Guna cara tulah. Boleh ke? Tunggu, jangan guna lidah. Jangan ada perasaan sebenar. Juji. 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 Jing Feng. Jing Feng. Juji. Betul ke kau ni? Saya ingat takkan jumpa kau lagi. Wei, gembira jumpa kau. Wah, kenapa ni? Kenapa nampak lemah sangat wei? Lain kali banyakkan bersenam pintu-pintu luar tu. Jangan cakap asal tu dulu wei. Kau punya nada macam seluar dalam J. Korang berdua memang sepadan. Kau tahu tak kita dah tak ada masa. Boleh tak tolong sampaikan pada dia? Sampaikan pada siapa, bukannya kau takut sejok ke? Kenapa banyak sangat berpeluh? Wah wei, nampaknya tempat ni nak runtuh wei. Pergilah, kau dah baik dengan makan. Kau tak kisah kalau saya panggil dia mak juga. Masa macam ni pun nak cakap pasal tu. Pergilah, saya muncul dalam dunia ni hanya untuk tanggung kesakitan antara kau dengan Ma. Sekarang kau tak perlukan saya lagi. Jangan risau kematian saya tak sakit. Sebab saya cuma satu personaliti.
Dengan nojel ni, buktikan saya pernah wujud. Takkan dilupakan, saya dah cukup puas hati. Pergilah, masih nak cakap. Kau dah jumpa dia ke? Semua dah hilang. Perpustakaan dah hilang. Juji pun dah hilang. Rupanya tempoh yang dia cakap memang sependek tu. Dia ada satu lagi benda nak tunjuk pada kau. Zuji kata dia baru habis tulis ending. Dia suruh saya bagi nojel ni pada kau. Tapi masa saya nak ambil dalam tu, dia dah hilang. Saya rasa jersey bercetak ni tak ada ending dah. Dia ada cakap apa-apa lagi? Dia kata selagi ada nojel ni, boleh buktikan dia pernah wujud. Selagi tak dilupakan, dia dah cukup puas hati. Saya masih ingat apa yang saya katakan kepadanya kali terakhir. Tak perlu 10 saat. Saya juga tak akan melupakannya. Dia benar-benar menuliskannya. Perempuan utama berkata, tak perlu 10 saat juga tak akan melupakan saya. Kematian sebenarnya tidak menakutkan. Lupa yang menakutkan. Di masa depan dia mungkin kadang-kadang teringat akan saya. Saya harap Jing Feng akan memakai scarf. Minum secangkir teh panas temani dia menyiasat kes untuk saya.